Okay, kita nak kena fair. Selalu orang perbual kan, orang akan cakap kita sebagai suami nak kena fikirlah, isteri kat rumah tu penat kan. Kita kena faham. Suami pun penat juga. Tapi ada siapa-siapa tak tanya perasaan kita macam mana, pengorbanan kita tu. Kesian kan? Kesian Sedih dengar. Sedih. Nangis. Pergi bilang mak. Okay, everybody knows orang akan kaitkan yang suami ni kira kuat. Dia pencari nafkah, dia kena strong kira. Tapi kita pun ada perasaan tau. Kesian suami tu. Jadi macam mana kita nak bincangkan. Kesian juga. Saya kesian kat suami-suami yang kena macam ni. Kita selama Tersiksa batin ke? Hai, saya Syah. Dan saya Ayu. Anda sedang bersama kami di Shayu Podcast. Di sini kami kongsikan real talk. Real stories dari hati ke hati. Kerana kami percaya setiap cerita anda ada maknanya. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama kami berdua di Shayu Podcast. Apa khabar anda semua yang sedang menonton kami ataupun yang sedang mendengar? Sekali lagi kita nak ucapkan thank you very much to all our followers macam biasa. Jangan lupa untuk follow kita punya konten. Yang paling penting subscribe, like, follow and share. Yes. Kalau ada apa topik-topik yang menarik yang Betul. nak share dengan kita orang, just DM kita PM tepi, okay? So insyaAllah kita akan perbincangkan benda-benda ni lah. Ni kira real talk, real story. Jangan main-main. Okay, this time around guys, saya ada satu topik yang kira orang nak dengar juga. Ada orang DM kita lah. So topik dia mengenai suami pun penat, sabar sampai makan diri. Okay, so it's about suami-suami yang kira kebanyakan lah, majority of suami-suami yang kira keluar rumah, dicari nafkah untuk keluarga, kira berkorbankan masa, tenaga dan sebagainya. Tapi benda yang kita nak bincangkan ni, suami-suami yang sabar bertahun-tahun lah, 10 tahun ke, 15 tahun ke, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba ada satu benda yang berlaku dekat rumah tu, dia macam tiba-tiba dia snap dia macam shot tau. Lepas tu dia start cakap, selama ni aku berkorban untuk engkau gini semua, macam gini kau ada trip tau. So kat sini saya nak bincangkan lah hal-hal benda sabar yang kita simpan pendam tu, sama sabar yang kira betul-betul sabar pure kerana Allah Ta'ala dapat pahala gitu tau. Macam gitu kan. Lama juga tahan sampai 15 tahun, 20 tahun. Kenapa tak nak bercakap? Maksudnya jangan sabar lah. Kalau boleh as suami, korang tak boleh. Maksudnya jangan terlalu korang rasa nak pendam diri sendiri, nak pendam masalah tu sendiri. Actually you kena luahkan. Supposedly lah. Kena luahkan pada isteri. Kalau tak puas hati dengan isteri. Habis kau tahan selama 15-20 tahun. Habis isi tu kira apa? Every time nek-nek kat engkau, macam kau just buat bodoh je lah. Sabar je lah. Sabar ada had lah. Itu kira pada awak sabar yang kira tak bertempat lah. Betul. Sabar macam ada part sabar tu kau boleh betul-betul sabar, yang betul-betul macam terimalah memang itu mungkin salah kau ke. Ini kalau benda yang sepatutnya kau dah keluar bekerja seharian, tiba-tiba kau balik kau kena bising dengan isteri lagi, habis kau kena buat kerja rumah lagi. Bukan bukan macam nak sentuh benda-benda yang patutnya seorang isteri tu yang patutnya kena buat kerja rumah semuanya kat rumah ke, ataupun apa, dia sebab tak bekerja dia duduk satu hari kat rumah. So isteri yang suami yang keluar bekerja tu kononnya balik pun dia kena bantu. Tapi saya pun sebagai seorang isteri, saya faham suami saya macam mana. Takkan daripada pukul 7 pagi dah keluar pergi bekerja, balik pun dia nak sambung lagi. Kau sebagai seorang isteri kena faham suami kau lah. Penat juga dia balik kerja kan. Kira kalau rata-rata orang yang kalau tengah tengok ni, dia akan bagi reason gini dia cakap, kau untung kau tak payah kerja. So aku isteri ni, aku pun kerja sama time macam suami aku. Tapi the thing is yang kita nak bincangkan ni, kita talk about two scenarios Betul. Kalau macam awak kat rumah, and saya tak deny yang pertama, bila isteri tu tak bekerja pun, dia menjadi suri rumah. At this point of my life, saya takkan cakap awak senang duduk kat rumah goyang kaki, because I know already
walaupun suri rumah, tanggungjawab kat rumah tu kira benda yang Saya bukan duduk goyang kaki angkat kaki something tak like that lah, Saya ada angkat 3 kaki. anak, saya ada juga ibu mertua nak kena uruskan. Special need lagi, Special need. So kadang-kadang kalau Okay. sebagai seorang isteri, kalau engkau dah ada benda-benda kat rumah, kalau engkau rasa maksudnya kau nak keluar bekerja, rasanya macam satu beban juga kalau kau nak keluar nanti tiba-tiba apa-apa jadi dekat rumah, kau nak kena balik kan. So as saya ni berkorban juga, siapa yang tak boring saya duduk rumah hari-hari? Boring. Boring. Dapat pahala apa? InsyaAllah lah dapat pahala amin. Tapi of course lah, dalam rumah tangga ni masing-masing sama membantu lah. Maksudnya saya pun kena faham awak pun kena faham saya. Bukan kat rumah tu tak ada kerja langsung tak. Faham. Okay, so tadi yang saya perbualkan tu, soal macam isteri yang kira bekerja juga, dia balik sama. Suami dia balik kira 12 hour shift, pukul 8 isteri dia pun balik. Sekarang bila dah bertentang mata ni dekat rumah ni kan, perasaan si suami ni, sebab topik ni kita nak backing suami pula lah. Selalu kita dah biasa dengan isteri apa. Jadi macam mana layanan yang pada awak yang sepatutnya lah, because I believe benda ni nak kena jadikan habit tau. Habit ni dia akan berulang. Kalau habit tu baik lah. Jadi kita punya point of topic is pasal suami-suami yang pendam perasaan. Dia tahu dia punya penat dia dengan hal kerja bla 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 all this, tapi layanan yang dia dapat dekat rumah tu, dia bersabar dalam keadaan tu. Pada awak benda tu is healthy ke tak healthy dalam masa jangka panjang ke macam mana? Okey, kalau bagi saya kan, macam kalau suami saya balik daripada kerja, okey, saya tahulah dia penat. Memang saya dah tahu keadaan kerja dia macam mana. Physical, mental semua dia nak kena standby kalau kat kerja. So dia balik tu, of course saya nak kena standbykan everything. Macam makan, greet dia, sayang okey kat kerja. So ada feeling dia rasa balik tu happy tau. Macam bila orang bertanya. Awak tanya? Tanya. Okey, tak. Kan aku bantai. Tanyalah how ya kerja. Hari-hari saya tanya. You jangan cakap I tak tanya. So makan of course. Saya ni ikut cara mak saya. Kata orang-orang lama-lama makan mesti nak kena standby kan. Dia bukan jenis suami yang balik ambil makan kat dapur, ambil pinggan sini tak. Saya standbykan. Buka air lah, buka air. Tak, saya memang sediakan. Itu cara mak saya melayan suaminya. Melayan ayah saya. Faham. So saya ni cara kuno orang cakap lah. Ni kira habit So dalam adik-beradik lah. kita ni memang kita agaknya macam inilah. Kita layan suami kita macam itu. Kita bekerja ke tak bekerja. Saya yang penting saya faham apa kehendak awak. Saya tahu awak orangnya kalau dah penat sangat. So kalau boleh saya tak nak awak marah bila awak balik. Faham. So kalau boleh yang kat luar sana, saya selut kalau isteri yang sama-sama bekerja sama-sama dengan suami. Of course dia balik pun bantu suami dia bantu. Satu dia nak kena sama-sama tolong cari nafkah sama-sama. Maksudnya kekurangan dalam rumah tangga diorang apa duit yang diorang nak pakai. So dia balik lagi dia nak kena masak ke kalau sempat masak. Kalau tak sempat masak, mungkin dia cakap suami, bang, kalau singgah mana-mana beli lauk ke. Kalau lah seorang isteri. So communication lah. Even before balik rumah. Lu balik rumah mana lu? Itu kalau even before balik rumah tu, I think habit yang kita buat lah. Kita married for 22 years So habit ni dia kadang-kadang nak kena faham tau. Dia kadang pada mata orang atau diri sendiri kita akan rasa macam kental lah. Kahwin dah lama tak payah lah nak bunga-bunga lagi. Tapi what we saw kita punya experience, benda-benda kecil ni yang korang tak buat ni lah. Betul. Dia jadi racun yang besar dalam kesabaran seorang suami. Sebab terlalu lama simpan. Betul. Benda yang kecil tu walaupun bagi korang kecil, sebenarnya bila lama-lama simpan jadi besar. Dia macam tak cool apa. Tengah kerja bini call, "Hai, tengah buat apa tu? Love you." Orang tengah busy lah. Nanti gini. You know something like that. I also still buat. Bukan cakap tak buat. Kadang tengah WhatsApp dengan member ke, tengah video call dengan member, bini call reject lah. Tapi bini tak tahu lah. Tak marah pun. Tak marah. I mean this kind of habit lah is very very important untuk kami. Ni pendapat kita. Untuk kita adakan kembali. Because somehow before journey kau nak balik rumah tu pun dah banyak dah minus off lah. Macam bila kau pressure kerja, kau dapat tadi tengah hari bini aku ada tanya I love you, masak apa ni hari, ataupun tanya nanti balik jangan lupa kalau boleh singgah sing-song belikan apa-apa ke, example lah. So bila kita balik tu, bila kita nak dengar nagging seorang isteri penat tu dia jadi macam
rimas lah, penat, malas semua. Something like that lah kan. Saya tahu macam bila you dah satu hari menanggung beban you kat kerja, tiba-tiba you balik dengan nek-nek daripada seorang isteri. Of course mood tu lari lah tiba-tiba. Konon balik nak jumpa isteri, nak jumpa anak-anak. Tu pasal ini benda yang saya cakap, sabar. Contohnya kena nek senario seterusnya ni, balik kena nek. Suami yang kira sabar dalam keadaan gini, dia dengar isteri cakap, awak ingat kerja awak kat luar tu senang ke? Susah sangat ke? Saya kat rumah ni macam-macam saya nak jaga gini. Tapi suami ni dia sabar gini macam, Allah kesiannya. Ya Sedih ni. Ini benda ni saya nak tanya awak. Is it because for me is 50-50 lah. It can be good or not. Because sabar dapat pahala. Betul. Tapi bertempat ke? Bila seorang isteri sampai dah tahap macam like dah sampai jadikan habit tau. Every single day balik bising anak. Let's say orang lain punya salah, dia pula kena marah. Jadi dia makin trip. Dia trip tau. Cakap ini orang lain punya hal, aku yang kena bising. Nanti bila momen yang kau sabar tu selama ni, kononnya kau dah kumpul kerana Allah lah, sabar kerana Allah. And then eventually bila dah lama tu ada kes-kes yang kita baru dengar, isteri suami terus mengamuk. Pak mengamuk sampai tahap kira dah nak berpisah lah, ataupun tahap sampai dah bergaduh dan sebagainya. So saya nak tahu at that moment tu bila let's say suami balik kena nek macam gitu directly, pada awak as a suami kenapa? Sayang, saya penat lah, nak kena communicate gitu ke, jadikan habit ke, atau just diam macam dia. Tak semua pasangan tu sama tau. Maksud saya macam kalau you practice tu daripada awal, insyaAllah lah mungkin selamanya akan sama je lah benda tu. Tapi kalau you dah pendam benda tu, dah biarkan aja, selama ni you balik memang isteri you nek you buat bodoh je. Jadi itu dah terbiasa, dah sikap yang terbiasa untuk isteri you lah. Faham tak? So you nak tegur pun dah terlambat, orang cakap kan. Faham. Benda tu dah 15 tahun dah berlalu, balik sama-sama. So memang kadang-kadang benda macam itu, jalan penceraian selalunya berlakulah begitu. Saya rasa lah. Tapi kalau seorang isteri tu boleh sabar, macam mana, try lah. Kau dah duduk satu hari kat rumah, apa salahnya kan greet suami kau dengan baik. Maksudnya besok boleh start? Saya dah memang selalu buat start. Nak tumbuk ni. Tak, maksudnya macam kenapa mesti nak nek dengan suami kau? Syurga kau tu. Hari-hari balik bawa rezeki untuk engkau. Takkanlah kau nak marah-marah macam gitu. Saya bukan nak bela isteri ataupun nak bela suami, tak tengah-tengah. Untung Syah kau dapat Ayu. Tak. Bukan maksudnya Ayu macam gitu. Saya pun kadang duduk rumah macam mem tau. Mem besar. Sebab saya pun ada pembantu, memang bantu. So saya cakap, saya faham dia punya kerja punya kesusahan dia kat luar. Sebab saya bila call dengan dia je agak-agak mesti kena marah. Si bangla-bangla kat luar tu kesian dah bekerja. Sebab bangla tu pun stres juga dengan dia tau. Jadi saya rasa dia balik pun dia bawa stres dekat rumah. Jadi saya tak nak naik dengan dia. Confirm saya kena balik marah. So saya rasa biar dia balik, dia mind dia okay. Kalau betul saya tak masak on that day, saya akan cakap dengan dia yang hari ni tak masak, nak order apa. Tapi make sure mesti dah kena order dulu sebelum dia sampai rumah. Sebab itu memang cara kita daripada dulu. Alhamdulillah 20 tahun macam gitulah cara kita. So kepada isteri-isteri kat luar sana, kalau rasa susah macam nak masak ke hari ni, terus terang dulu dengan suami sebelum dia sampai rumah. Kadang-kadang suami ni mengharapkan bila balik tu dia ada lauk kat atas meja. Ataupun dia cakap adalah makanan kat dalam periuk dapur, tak hidangkan. Tak hidangkan pun tak apalah, yang penting aku penat dapat juga rasa makan. Kadang-kadang seorang suami pun nak juga air secangkir cawan, secangkir air kan. Secangkir cawan. Secangkir. So kalau boleh seorang isteri tu, bukanlah maksudnya seorang suami tu tak boleh tolong, bukan. Seorang isteri tu engkau rasa sikit lah macam belas kesian kat suami kau yang baru balik bekerja ni, cari nafkah untuk rumah, untuk anak-anak. Why not engkau just standbykan satu cawan air. Kalau dapat masak nasi goreng pun is okay apa. Dengan penuh rasa kasih sayang. Itu je. Itu kira benda-benda yang to show that appreciation pada pasangan masing-masing. So ini since okay, so we are still dalam pembincangan tentang suami yang tersakiti bukan tersakiti sangat. Suami okay, so one thing that I think we want to share, sabar yang bertempat lah. Maksudnya kalau benda yang mungkin suami yang bersabar tu bagus lah di sisi agama tu memang bagus, tapi
at the same time jangan sampai tahap isteri tu mungkin sampai overlap dia, sampai jadi a bit macam dahaka sikit. Tapi saya nak tahu marah, juga you know. bila isteri dia tu yang naik-naik tu, actually apa masalah isteri dia? Tak, dia habit. Sebab kita habit. bila So, kita okay. saya bagi point macam kita berkahwin ni, ada suami pendiam, ada isteri yang membebel. Memang jodoh dorang gitu. Habis isteri pendiam, suami yang pendiam nanti dia gini. Tapi kadang-kadang ada, ini based on life experience bila kita dengar kawan-kawan ke, saudara mara ke, drama ke, whatever. Kebiasaannya suami-suami yang kira dah sampai tahap simpan ni, stress, burn out, dia tak akan cerita kat isteri dia tau. Dia akan share dengan kawan dia. Awak faham tak? Cakap nanti macam saya ada grup-grup macam budak-budak crane lah, example lah example. Okay. Bukan example lah, betul lah. So kita antara suami-suami kita berbual kosong, bukan nak buka aib isteri ke apa, tapi benda ni berlaku. Okay, bila nanti so bila dia dah berlaku tu berbual tu, nanti dalam perbualan tu itulah isteri kurang okey lah, isteri kurang gini, kita normal lah kita share. Maybe isteri sama isteri pun ada cerita pasal suami kan, action ada grup korang tapi kita faham benda ni natural. Tapi ini dah sampai tahap tu. So for saya untuk dengar, you know, like bila example macam seorang suami yang luahkan tu, dia luahkan tu bukan buka aib isteri dia tau, dia luahkan perasaan dia. Cakap benda ni dalam hati saya, engkau tak should address dengan isteri engkau instead. Penting. Tapi bukan salah dia juga, sebab dia tak jadi habit from the first place. That's why. Awak faham? Macam saya sama isteri saya, everything macam even daripada pagi sampai ke malam non-stop kan, kita WhatsApp, tanya masak apa in advance semua. Memang kita dibesarkan macam gini, you know. So benda yang baik ni kita see for ourselves, even though we are not a perfect couple, tapi benda ni helps a lot dalam dari segi kita nak validate, validate hubungan antara suami dan isteri lah. So I think kalau dah sampai tahap tu lah, suami kira dah bercerita dekat luar, dia bukan cerita dengan perempuan lain lah, tu kategori kira dah parah sikit. Ni kira masih dalam lingkungan suami-suami, ada luahkan. But we understand lah, kita sebagai suami kita faham, kita penat dia pendapat lah kira aku penat balik kerja baby tak stop. So tapi tak apa lah, aku sabar je lah, sayangkan dia kan, tak apa lah, sampai bila-bila lah, you know, something like that lah. So for me to hear that, I wish I can, bukan nak jadi kaunselor, bukan. I wish that they can change the habit lah, suami isteri. I mean it's beautiful kalau benda ni nak cakap nak salahkan isteri pun saya rasa dah tak boleh, pasal mereka dah kahwin lama. Kesalahan ni actually bukan salah lah. It's actually suami tu sebenarnya sepatutnya kau yang kena terapkan benda tu daripada awal perkahwinan. Betul. Maksudnya, but it's never too late lah. Yeah, of course tak boleh. I mean kita tak terlambat. Perkahwinan ni sampai umur hayat kita. I mean sepanjang umur sampai mana kita kalau nak ada bertahan lah. Of course setiap kali perkahwinan tu ada kesalahan, ada kesilapan yang kita buat antara pasangan kita. So tak kisah. Why not just go? Tak jadi salah because kau memang satu rumah. I mean apa yang dia buat salah kau tegur, yang suami buat salah tegur, isteri pun buat salah tegur, saling menegur. Itu penting actually. Saling macam address, okay kau hari ni buat apa kat rumah, asal kau tak masak, asal gini-gini. Tak salah kalau kita tegur isteri kita macam itu. Dan isteri pun nak kena terima lah. Betul tak? Takkan lain lah kalau isteri dia cakap saya sakit, saya tak sihat. Okay, itu understand lah. Kalau kadang-kadang kita isterinya faham lah, bagaknya badan ni dah anak dah lahirkan anak banyak kali hormon kan. Hormon dia dah macam berubah ataupun apa. Mungkin ada part-part body dia yang dah sakit ke kan. Itu mesti nak kena inform juga suami lah, saya tak berapa sihat hari ni, saya tak masak ke apa ke. Tapi as suami pun benda tu jangan berlarutan lah. Maksudnya kau kena everyday keep inform, keep update isteri kau ni orang yang macam mana. Kau have to change dia. Kalau dia tak berubah selama 15 tahun perkahwinan, 20 tahun perkahwinan, kau kena berubahkan dia. Engkau is ketua kapal, mana boleh kau biarkan isteri kau hanyut gitu-gitu kan. Tapi work both way lah. Both way perlukan benda ni. Okay, satu question saya tanya awak. Bila perempuan ni, is it safe to say, kalau dorang ni pendam something, dorang tak suka pendam, dorang suka cakap je. Macam contoh saya ni suri rumah tangga. Suri rumah lah. Saya yang tak bekerja awak tu. Awak balik, awak personally akan jadi macam lelaki tu tak? Macam sabar bila saya nak nag dekat awak ke apa. Perempuan rata-ratanya akan voice out kan? Yeah, of course. Ke sebab ada pendam juga? biasanya perempuan ni suka bercakap.
Tapi ala perempuan pun ada juga, dia punya perangai dia. Ada yang suka pendiam. Macam saya, kalau dengan awak, saya more yang pendiam daripada awak yang banyak bercakap. Betul tak? Betul tak? Korang dengar frekuensi ni, siapa yang paling tinggi? Dia Kira telinga aku dah tinggi daripada suara. Tapi untuk dengar hari-hari orang tak nag, apa. suami saya yang suka nag. Okay, betul. Okay, so back to the topic lah. So bila kita cakap pasal kesabaran tu, hati-hatilah. Bila saya soalkan tadi pasal it's never too late to change tu maksudnya, you know, kadang suami yang kira bersabar dalam satu keadaan tu. Jadi bila dia tengok isteri dia ni punya karakter dulu time kahwin lain, dan perubahan dia makin lama makin teruk, macam makin stres untuk dia tau. Dan dia pergi tahan. Dia tahan sampai lama. Bahaya untuk diri sendiri. And then at one point mungkin dia meletup lah. Bila dia meletup, dia start to validate. Engkau sebagai isteri kau, jangan dahaka dengan aku. Siapa tak pernah. Dia marah sampai macam itu. Sekali besok lusa, seminggu dua isteri dia berubah. Lepas tu Sebab tu so dia punya, you can expect that kind of changes lah kan. sebenarnya dari awal sepatutnya. Sebab suami tu dia kira the main character dalam mungkin dalam marriage lah kan. Ini pendapat saya, ni cerita je. So then yang si isteri pula ikut lah karakter kita macam mana. Kalau gini, dia ni suami best lah, aku sayang dia sebab aku boleh bebel kat dia diam je. Tapi dia tak tahu kadang-kadang bebel tu bukan setakat bebel dia je, bebel tempat kerja campur, pum, meletup. Faham. Jadi you know, we can still change lah. I mean, kita dah declare ourselves suami isteri nak kahwin. You know, bila kita awal-awal kahwin tu macam-macam kan, bunga-bunga kita cakap sampai ke mati lah apa-apa. Benda gini alah, come on lah sikit kan, aja. you know. Okay. So saya pun personally pernah juga ada this kind of emotional punya benda lah, pendam-pendam. But for me, I strictly put myself, aku susah nak ada kat dalam lingkungan yang aku rasa sebersalah. I don't like to be at that position. So bila karakter aku ni macam, asal aku rasa bersalah sebab aku baru marah isteri aku. I tend to find something. Aku akan cari, tadi saya buat salah apa, you know, something like that lah. So even I don't like to feel myself macam aku tak salah tapi nak kena rasa macam orang attack aku. I don't like that lah. Bukan setakat dalam hubungan aja, kat luar ke apa, benda kecil pun aku meletup. Sampai something like that. Saya faham. Itu ada baik ada buruk dia. Buruk dia orang menyampah lah, orang kita tak suka dia ni semua, sikit pun tak boleh, because I don't want it to become a habit. Kau ni hari kau pijak kepala aku, besok lepas tu kau buat lagi. I'm not that type, sorry. Tapi ada orang yang sabar, yang macam gini, yang kira isteri dia, kadang kita tengok pun seram. Ada juga pasangan-pasangan yang kita nampak isteri dah kira dah macam tahap dahaka lah untuk saya kan. Macam depan suami, depan kawan-kawan dia boleh marah, suara tinggi-tinggi. Macam saya pelik lah. Tapi kita tak nak involve sangat lah. So that kind of kesabaran tu, itu yang I think should not happen lah. Correct. Try to, you know, change lah. Try berubah. Okay, so sedikit sharing. Sebagai suami ni, pada saya penting untuk kita belajar communication. Kita jangan ego. Kadang kita tengok diri kita macam semua benda kita dah tahu, semua perasaan wanita kita dah tahu. No, it's a never ending punya journey. So jangan pernah rasa cukup. Every day try to, you know, learn something, how to communicate. Ini isteri kau, bukan member kau. One thing kau nak tahu cara dia macam mana, kau tengok Nyari. Macam mana aku layan kawan aku tadi sama aku layan isteri aku. Ni self-reflection macam lah. Okay. Cermin lah. Okay, macam tadi, kadang bini aku suka, berbual dengan si dia, ketawa-ketawa, kiki kan. Aku terasa, lepas tu, tak payah ego, aku akan cakap, yalah, kenapa sayang? You know, I don't go like, awak asal sibuk, kawan saya layan saya lagi baik daripada awak. Itu dah kira. Terasa. So korang bayang, this kind of communication is important, how we talk to our spouse kan. Dah berbuih saat ni. Kan. Okay, and also bear in mind, this is a journey, kita bukan nak jadi perfect. Nak jadi perfect tu memang susah lah. Yang benda paling very very important is paling logik kalau kita nak jaga kita punya ahli keluarga tu, first thing kita kena jaga diri kita dari segi mental health kita. How important you rasa mental health
Mental health you ke? Mental health you ke mental health I? siapa-siapa lah. Ni kira generally lah. How important it is untuk ada mental health yang kira bagus lah. Dalam Dia hubungan sebenarnya tu. bila bangun pagi tu kan. Aib bagi lah. Tak ada keluar rumah tu. Dah kena decide what you going to do today. Macam itu tau. Macam okay ya Allah. Aku nak. Ya Allah, aku reda dengan apa yang Aku nak hari berlaku. ni aku jadi orang yang baik. Macam itu. Baikkanlah aku. Baikkanlah hati aku. Cucilah hati aku. Macam betul je. Tak keluar daripada rumah. Pagi kau bangun, of course kau dah kena niat something yang kau nak hari ni kau lalui dengan baik. Niat Niat. I think niat is penting. Okay. So ini ada insyaAllah, kena-mengena dengan mental health tak? should be lah. Should be. Should be lah kan. Maksudnya yelah you dah niat. InsyaAllah Allah benda yang baik Allah akan. Kita kena sayang diri kita lah. Betul lah, so of course. kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kau bangunkan aku hari ni. Minta aku jadi orang yang baik hari ni. Kau jadikan aku punya health, mental segalanya perfect pada hari ni. Untuk lalui kehidupan hari ni. Hari ni nak lalu kan. Lalu PLE. PLE baru Okay, so expressway baru akan dibuka. Salah. Besok PLE. PIESLE. Sorry. PLE. Pasir Laba. Paya lebar. Paya Lebar Expressway. Okay. Okay. Coming Buat main PLE. lah. Buat main lah. So mental health, for my side, mental health tu kira benda-benda yang pendam, benda yang kita rasa macam kita kuat kononnya, tapi benda tu makan dalam tau. Dia makan. Lain macam je makan. Dia makan dalam, makan kepala terus botak tengah kan. Itu. So important siul untuk korang ada mental health yang bagus. Betul. So korang balik, korang tahu nak react tau. Kalau kau macam gini macam tongong sorry Tongong? Tongong macam Tongong tu apa? dah dengar apa dah tak ada beza yang SCDF punya siren sama bini punya suara kan. Tu dah ranger. Bini pun janganlah pagi-pagi dah start syarahan, dah macam kuliah subuh pagi-pagi saya tengok ya Allah, macam bingit kan kalau bangun pagi-pagi. Saya tahu suara saya pun memang bingit bila awak kan? dengar. Awak dengar sendiri awak tahu kan. Ni terpaksa saya pakai headphone. Yelah awak dengar suara awak. Ni lowest tau. Ya. Okay. Tak adalah. Bangun pagi tu dah subuh tu zikrullah ciwa. Basahi lidah dengan zikrullah. Basahi lidah dengan zikrullah. Niat apa yang kau nak lalui hari ni. Semoga apa yang kau lalui hari ni terbaik buat kau dan juga keluarga. InsyaAllah lah, doakan lah. Kalau suami yang dapat isteri yang suka membebel macam gitu kan, terima je. Tapi doakan untuk dia. Seorang suami kalau doakan untuk isteri, actually mungkin insyaAllah Allah makbulkan. Communicate aja lah. Communicate. Sayang, saya nak tegur something. Bising lah. Itu macam Tak kisahlah direct. Tapi awak ketawa apa saya cakap ni. Tak boleh lah, jangan macam okay, itu. awak relax kejap. Saya ada something saya bagi awak. Saya bagi 50, awak diam sekejap boleh? Okay. Gurau lah konon. So saya bagi, awak diam sekejap. Bising. So dia, ataupun seorang suami tu berilah something untuk isteri setiap hari. main gitu je. Dah habis lah. Dah pokai suami dia kalau hari-hari nak kena bagi benda kat dia. Tak adalah, puji something lah. Suami pun kena, jangan macam tongong sangat lah. Macam bangun pagi, cantik awak hari ni. Macam gitu. Puji something. Sometimes isteri ni dia nak something tau. Buat macam suami dia puji dia. Jadi dia rasa megah. Dia rasa wow, suami aku puji aku. Walaupun sebenarnya dah perutnya dah kembang kiri kanan kan. Tak payah sama je. Kembang ke apa ke. Ya ke? Betul ke? Okay, so awak sayang saya tak? Berbalik kepada cerita kita tu, hope apa yang kita share ni semua bermanfaat lah untuk korang. So nak tanyalah, korang tim luah perasaan ke tim pendam? Nak tanya. Tapi pendam jangan lama-lama. Kita kena ingat satu point ni bila kita bersabar tu, kira bagus. Bersabar tu bagus. Tapi yang menyelamatkan kita ni is actually communication kita. Betul. Communication. Kita sabar boleh sabar, tapi must communicate juga. Okay, saya boleh sabar. Saya terima dengan seikhlasnya yang saya dapat isteri macam awak ni lah. Saya pun tak perfect. Kira macam, tapi saya harap kita boleh, continue this marriage, balance lah. I accept you sikit, you accept I sikit. So suami kan nak kena tegur kan. At least the luar, dia tak pendam jadi something bad untuk diri dia lah. Makan diri tu kalau tak luahkan.
Okay, so basically this is a real story, real life punya event daripada Syayu Podcast. Kita berdua, kita nak apologize kalau ada apa-apa yang tersalah cakap. Kalau ada yang terasa maaf, terasa konon-konon cerita ni ada terkait dengan korang ke apa kan, yang terasa dia cerita pasal kita ke macam itu. Tak sebenarnya ini is journey untuk suami isteri yang biasa, yang hari-hari yang akan korang lalui ataupun korang dah lalui ke apa, sama je. Saya dengan suami pun saya selalu lalui benda-benda ni, walaupun sikit kan, kadang ada terasa. Alhamdulillah suami saya maafkan saya pun maafkan dia. So sama-sama, walaupun memang kadang-kadang perit macam gitu, tapi kau nak hidup personal dengan suami kau. Tak, kau nak hidup dengan kau nak hidup dengan suami kau kan, lama kan. Jadi terima apa kekurangan dia terima kekurangan kita. Terima apa kelebihan dia pun terima kelebihan kita. Macam itu. Orang macam-macam kalau minta advice dengan orang macam-macam. Ada yang bangsa dah malas nak jalan, tak payah bunga-bunga. Dia gini, kau tinggalkan dia sudah. Senang. Saya kadang-kadang macam gitu juga cakap dengan orang. Alah, tinggalkan sudah. Macam senang aja. Tapi sebenarnya susah. Betul. Susah. Nanti kau fikir balik. Leceh lah. Kalau setakat kekurangan dia sikit je, kau nak perbesarkan, sedangkan kelebihan dia lebih banyak daripada kekurangan dia, kenapa kau mesti nak kena buang benda yang kurang tu, sikit tu je? Betul. Just accept je lah, benda ni pun korang dah lalui 15-20 tahun apa. Betul tak? So saling menegur antara satu sama lain. Itu je lah bagi saya. Kita jaga kita lah. Kita jaga kita. Okay, so kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Kalau ada apa-apa komen ataupun ada apa-apa review yang korang nak bagi, cara penyampaian kita ke baju, asyik baju sama ke sponsor kan, jangan saya tak ketawa. Baju nak sponsor juga. Okay, so Okay, so kalau ada siapa-siapa nak kongsi rezeki dengan kita, nak jadi sponsor ke, nak belikan baju lawa, baju kita ni aja kan, sian lah. Jangan takut boleh hubungi kami. Nanti kita promote kita help each other out kan. Sekejap. Saya nak tahu juga, takut ada orang yang sponsor salah team. Bukan, salah team baju. Awak nak baju macam mana? Saya cabar kalau orang bagi macam hip hop, tak pernah pakai kan. Topi hip hop ke, baju kita tahu pun, jangan sembarang. Kita bukan style punya orang kan. Tapi kalau siapa berani nak suruh saya pakai baju yang korang nak sponsor tu, silakan. Okay, so kita akhiri Okay, so that's it from us for today. Thank you very much untuk korang yang mendengar semua. To all our followers, terima kasih. Yang baru kenal, jangan lupa subscribe, like, share, follow. Right, kita jumpa lagi next time. Korang take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Hai, saya Syah. Dan saya Ayu. Anda sedang bersama kami di Syayu Podcast. Di sini kami kongsikan real talk, real stories dari hati ke hati. Kerana kami percaya setiap cerita anda ada maknanya.